Hello guys, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini menu Mama ialah Maggi kari bertumis. Let's go. Pertama yang Mama guna ialah 2 biji bawang putih. Bawang putih ni Mama iris tipis-tipis. Bawang putih ni kalau kita iris tipis-tipis, bila masak Maggi sedap rasanya. Lagipun bawang putih kan banyak khasiat. Kemudian Mama gunakan 3 biji bawang kecil. Bawang kecil ni menambahkan rasa manis pada Maggi kita. Bawang kecil ni terpulang nak potong halus ataupun nak potong kasar. Lepas tu Mama gunakan 5 tangkai cili akar. Bagi sesiapa yang tak kuat pedas atau dalam family dia pun tak makan pedas, bolehlah gunakan cili akar. Tapi sekiranya anda lebih mau pedas dan lebih kau, bolehlah guna cili api. Dan Mama gunakan 1 batang sayur sawi. Sayur sawi ni terpulanglah nak potong macam mana pun. Bahan utama semestinya Maggi kari. Mama gunakan 2 bungkus Maggi kari. Lepas tu sebagai bahan penambah rasa, Mama gunakan isi ayam yang telah dipotong kecil-kecil. Okey guys, jangan lupa panaskan kuali terlebih dahulu. Lepas tu masukkan minyak secukupnya sahaja. Mama masukkan ayam yang telah dipotong kecil-kecil tadi. Lepas tu bolak-balikkan ia untuk seketika. Agak dalam 30 ataupun 40 saat kita gaulkan ayam tadi, masukkan pula bawang putih dan bawang kecil yang kita telah iris tadi. Bahan tumis yang kita masukkan tadi tak perlu sampai garing sangat. Cukup sekadar ia nampak dah masak je. Lepas tu bolehlah masukkan air. Mama masukkan air dalam 500 ke 600 ml sahaja. Dan Mama masukkan cili akar yang telah dipotong tadi. Dan Mama masukkan Maggi beserta dengan rempahnya sekali. Agak kuah dah nak menggelegak je, bolehlah masukkan 2 biji telur ayam. Mama masukkan sekali dengan sayur sawi yang telah dipotong tadi. Mama gaulkan tepi-tepi sahaja supaya kuning telur tadi tak pecah. Kat sini Mama gunakan bahan perasa, tapi Mama gunakan sedikit sahaja sebab Maggi kan dah ada rempah dia sendiri. Lepas tu Mama sambung terus menggaul kuahnya. Agak dah masak je, bolehlah tutup apinya. Dah siap Maggi kari bertumis Mama. Selamat mencuba.